Ni nama dia apa? Kau ada baca? Taman apa nama? Tak ada. Papa Tando. Ni ada nama taman ni. Sinilah Dayah duduk. Ramai duduk sini. Sini ramai orang naik bas. Nanti dia pusing kat sini sis. Farah Waida punya rumah kat sini. Situ. Area sana. Dan duduk. Apa yang dapat dia kan? Alah, nama tempat ni senang. Taman apa ni? Taman Gunung Datuk ke? Dalam Gunung Datuk? Bukan Gunung Datuk. Taman Gunung ya. Ni saya kau tahu rumah dia dekat gila bai. Taman Angsa Mas. Angsa Mas. Sini lah Angsa Mas. Dia duduk. Tu Taman Angsa Mas. Dekat bai. Dengan stesen bas. Mana dia nak pergi rumah, nak pergi Serembanan, dia tahan depan rumah dia. Kalau dia tak naik bas, aku tak tahulah apa nak cakap. Oh, rumah dah dekat macam tu, tapi kau tak naik, aku tak tahu nak cakap. Ya, senang. Oh, rumah. Depan rumah kau. Apa untung laluan juga. Dia sumpah je. Memang tak ada langsung laluan kat situ. Aku nak aku kena pergi laluan yang ke depan. Dia pusing-pusing. Ni setiap pagi dia orang pergi sekolah. Aku kata jauh juga Sis, stop mat. Goreng kita pada jago. Ingat tu Tok Mat selalu cakap. Goreng kita pada jago. Dia bawa ni ingat tengah Kelantan tu. Takut kat tadi. Ingat nak tidur kan. Tidur ayam. Kau tahu? Terbang. Kencing kan cik ni. Dia banyakkan ni. Apa?